Okay, Assalamualaikum. Welcome back to my channel, MF Angler. Aku sekarang berada di kolam Sialang, guys. Kolam Sialang Aku nak menguji umpan aku, umpan 558, tapi dah terperam, guys. Dah sampai kolam ni Sialang. Apa aku update Alright. Let's go. Okey, kita kepal umpan. Cerita dia macam ni, guys. Aku peram, bukan peram, aku buat segera 558 ni. Lepas tu aku nak pergi umpan apa? Kolam Jerlang tu. Kolam Jerlang pantai dekat Negeri Sembilan. Sampai kolam tu hujan lebat, kami lebat. Aku macam dah tahu hati lah nak mancing. Biar terus pergi Kuala Kelawang, sebab aku ada kursus kat sana. Tu aku singgah, nak singgah kolam tu lah, nak terjah. Kali hujan aku tunggu 10 minit ke lah. Hujan lebat, macam dah tahu hati lah nak mancing hujan-hujanan. Jadi try je lah kat sini, buang kat sini lah pelet 558. Dah peram 6 hari. Ingat nak main segera, jadi peram 6 hari. Jadi macam bau dia macam ni lah, masam. Lepas tu pelet dia ada perui sikit lah. Tak apa, kita cuba je. Daripada membazir buang, kita cuba. Kita memburu. Mana tahu dapat jackpot. Rezeki kita tak boleh tahu kan. Alright, kita baling umpan pertama. Perlu sikit lah. Kalau segera dia sedap ni kepal. Cuba je lah, guys. Tu ada. Next kita pergi terjah kat kolam tu, kolam Jerlang pantai Negeri Sembilan. Nanti kita terjah. Dia dah tak panggil jalan pantai, dia dah panggil Pantai Exotic Fishing Park. Dah lain apa, lain toke. Try lah, guys. Kacak. Terapi ke? Slow tau. Turun naik ah. Baru berapa minit? Tak sampai 5 minit, guys. Kacak. Strawberry kaucat campur naga. Jadi, guys, dia dah masam-masam gitu.
Pak Mat. Seekor pacak. Belum sempat kepal kan? Belum sempat kepal. Korang sayang lah. Korang sayang dia. Dia rindu pelet ni kot. Lama tak datang sini. Sebulan. Tak ada somprot, tak pakai somprot ni. Dah masam. Kalau dia makan, kalau dia tak makan baru somprot. Ni makan, kita tak payah somprot dulu lah. Nak dia macam perui sikit. Tak boleh simpan lama ni, 558 ni. Dia tak macam 920. Mungkin simpan tak betul lah. Kita biar dia dekat dalam kereta. Pacak guys. Pacak lagi guys. Pak Mat. Dua ekor guys. Best juga pakai 558 per ram ni.
Pellet dia tak makan guys, 2 ekor je. Tu strategi. Kita pakai cakui guys. Pakai sos keladi dedak 3 tutup. Keladi dedak 3 tutup. Durian 2 tutup. Pellet dah basi, dah perui, tak jadi. Nanas 2 tutup gak. Honeydew setutup. Kita try cakui geng. Pellet slow geng. Ikanan pakai tepung on. Dah pakai minyak aku pakai cakui. Tengok pergi tu. Pan. Pan yo. Ha? Aduh. Aku bau nak dah. Bau dia nak wah. Dia tak nak pellet perui dah. Pellet basi. Lama bang nak tu lah. Kawan sekali bang. 12.7 dah. Ada isi kapan? Bola kolam sayang. Oh, kolam sayang. Kuih bang aku nak. Cakui nak. Benam lah. Benam lagi. Tak ada. Tak ada. Dia tak nak benam bang. Dia tak nak kapal selam.
Oh, kena duit sayap. Lama tunggu kau tahu. Lama tau, baru nak makan. Nak makan. Ni kalau umpan yang dah sedap-sedap ni bang, lepas dia tinggal dia. Tak sempat kepal. Okey, terima kasih. Strike cakui. Boleh. Boleh kecil je. Boleh. Kecil je. Strike keempat. Boleh cakui kat makan lah. Strike kelima. Pakai cakul baru nak bang. Nak pakai pellet tak nak. Cakul. Sini abang cakul. Sesi ni ya. Si bang tak sempat kepal lah. Tak sempat uli. Pak Mat.
kena. Boleh bang, boleh. Tak apa. Ahmad. Ada mancing Mata. Kubur. Kalau saya hujung. Bompat. Aduh. Kasar tu patah. Oh, dia dah naik. Saya hati saya baik dia. Assalamualaikum. Ya? Assalamualaikum. Ya. Lalah naik ni kan. Lucu. Tengah tekan. Ni nak cangkup ni. Itu dah marah. Okey, wait. Oh, gerak. Buang 6. Oh, member padu Saya je naik lah. Dia pakai minyak. Alamak. Sampai ni tak ada. Tak ada ni. Lampu sini kan? Dia pakai apa? Strawberry. Pandan. Ada makan. Ha? Ada ni makan. Apa? Ada ni makan. Oh, tu lah. Dia mak balik ni bang. Baik jalan bang. Kau naik apa? Okey, baik. Memang kau dah balik Cepat. Okey, baik. Baik jalan. Alright, okey, baik. Baik abang. Dapat juga jumpa bang. Okay, salam wancai. Okey, baik bang. Alright. Okey. Berada tu kenal daripada YouTube kata dia. Sekali tanya-tanya orang kampung lah. Orang kampung. Aku kenal abang dia. Sekolah sama-sama. Sangka ni adik dia. Dia selalu tengok YouTube bang. Kali ni jumpa face to face. Okay. Alright, apa-apa pun, terima kasih kerana menonton video aku kali ni. Tak berapa gasak pellet aku dah basi lah. Dah berkulat sikit. Jadi 2 ekor je makan pellet. Pellet dah 558 tak sesuai peram. Tepung cakui gasak 5 ekor. Okey. Apa pun, terima
kasih guys kerana support aku. Ucapkan orang semua murahkan rezeki, sihat tubuh badan. Amin. Jumpa lagi guys. Assalamualaikum. Bye bye.